Puan Ina, kalau saya nak buat loan bank untuk beli emas, boleh ke tidak? Saya jawab terus, tak boleh. Kita tidak galakkan tuan-puan buat pinjaman untuk menabung emas. Kita ajar ilmu yang betul tuan-puan. Kalau kita nak buat kekayaan dengan kita ajar ilmu yang tak betul tuan-puan, kita boleh je cakap, oh boleh, buatlah pinjaman 100,000 ke, terus pump terus beli emas. Tetapi tuan-puan, kita tak ajar ilmu begitu. Kita ajar menabung emas menggunakan duit lebihan. Contoh tuan-puan memang ada duit yang tinggal tu hanya untuk beli barang dapur. Maka janganlah tuan-puan simpan emas. Tuan-puan tak cukup duit, tuan-puan pergi jual emas. Sedangkan emas bila tuan-puan dah tukarkan duit menjadi emas, tuan-puan perlu at least 2 ke 3 tahun bekukan. Nanti barang dapur habis, tuan-puan nak makan apa? Jadi jangan guna duit belanja dapur. Dan jangan terikut-ikut kawan. Contoh kawan kata, alah kau beli je, keluarkan je semua duit simpanan kau tu, tukar dalam bentuk emas. Jangan tuan-puan. Simpanan ni dia ada 2 kategori. Satu simpanan jangka masa pendek, satu simpanan jangka masa panjang. Jadi jangka masa pendek, duit yang macam mana kita nak simpan ni? Contohnya dana kecemasan, duit kegunaan jangka masa terdekat. Itu sebaiknya tuan-puan simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Sekurang-kurangnya ada dividen lah, ada pulangan. Tapi kalau duit yang kita nak simpan dalam bentuk emas, duit yang macam mana? Duit yang kita nak bekukan. Duit jangka masa panjang. Duit untuk kita pencen nanti ataupun duit untuk anak kita belajar nanti. Dana pendidikan anak kita itu sangatlah sesuai kita simpan dalam bentuk emas sebab anak kita kecil lagi. Dia mengambil masa jangka masa yang panjang. Maka simpan emas jauh lebih berbaloi berbanding simpan duit. Sebab itu tidak semua simpanan tuan-puan ditukarkan dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan tanya pakar kewangan, hanya 10% daripada kekayaan tuan-puan ditukarkan dalam bentuk simpanan emas. Contoh, tuan-puan ada 100,000. Jadi bukan 100,000 tu tukar semua dalam bentuk emas. Hanya 10% daripada 100,000 tuan-puan yang ada tu. Simpan emas jangan sampai lemas tuan-puan. Simpan emas, simpan dengan ilmu yang betul. Menggunakan duit lebihan dan kalaulah kata tuan-puan boleh menabung sekitar RM100 je, okey, RM100 je setiap bulan, maka menabung je RM100. Asalkan tuan-puan tidak terbeban. Katakan tuan-puan boleh menabung RM200 setiap bulan. Menabung je RM200 setiap bulan. Asalkan tuan-puan tidak terbeban. Katakan tuan-puan boleh menabung sekitar RM1,000 sebulan. Menabung je RM1,000 sebulan. Asalkan tuan-puan tidak terbeban. Okey, sebab kita menabung tidak ada komitmen tetap. Tidak ada kata, oh kena wajib menabung setiap bulan 1 gram. Tidak ada kata, oh kena wajib menabung sebulan RM1,000. Tak ada. Okey, bila tuan-puan berdaftar akaun simpanan emas, tuan-puan yang tentukan berapa besar saiz tabungan tuan-puan.